Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke liputan hari kedua Sukan MSSD Kuala Muda kali ke-58. Setelah menyaksikan persaingan hebat pada hari pertama, hari ini para atlet kembali ke gelanggang dengan penuh semangat yang lebih membara untuk memburu kejayaan dan mengharumkan nama sekolah masing-masing. Pelbagai acara balapan dan padang yang akan berlangsung dengan penuh debaran, menyaksikan saingan sengit antara atlet-atlet di seluruh daerah Kuala Muda. Mari kita saksikan seretan menarik aksi penuh bertenaga dan detik-detik istimewa sepanjang hari kedua Sukan MSSD Kuala Muda. ونعيش بحب ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب. Ketika ini saya bersama dua orang atlet yang menyertai MSSD kali ini. Apakah acara yang anda sertai? Saya telah mewakili Jin Muda dalam acara lompat tinggi T12. Seterusnya, apakah perasaan anda dapat mewakili sekolah? Perasaan saya bangga kerana dapat menaikkan nama Zon Bujang dalam acara ini. Dan akhir sekali, apakah sasaran atau harapan anda dalam kejohanan ini? Saya telah mendapat pingat emas dalam acara ini dan saya harap saya membawa nama Zon Bujang dalam peringkat yang lebih tinggi. Saya telah mendapat pingat gangsa dalam acara ini dan saya berharap saya boleh membawa nama Zon Bujang ke tingkat yang lebih baik. Syabas dan tahniah diucapkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Atika Nurhanan daripada TV PSS Skylet SKKM Lapangan Terbang. Pada hari ini saya bersama dengan Pengetua SMP Kota Kuala Muda dan yang terlibat dalam pengelolaan Sukan MSSD Kuala Muda kali ke-8. Apakah harapan Puan terhadap bangunan Sukan MSSD di daerah Kuala Muda? Terima kasih kepada anak anda. Pada harapan saya, pembangunan sukan ini sangat-sangatlah kita mengangkat anak-anak yang berpotensi mencipir bakat, kemudian menjadikan mereka lebih berdisiplin, bukan sahaja cemerlang di bidang akademik, malah di sukan ini juga boleh membentuk kepribadian unggul anak-anak, dan boleh berjaya di masa hadapan, insya-Allah.
Dan bagi pihak kami juga mengharapkan supaya anak-anak terutamanya daerah Kuala Muda boleh mengangkat daerah Kuala Muda ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat negeri, seterusnya kebangsaan dan antarabangsa, insya-Allah. Majulah sukan untuk negara. Terima kasih diucapkan. If you wanna come, come with me. Lay down, raise up in the every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine, respect, oh yeah. Hari kedua sukan MSSP Kuala Muda kali ke-58 melabuhkan kiranya dengan penuh warna-warni kejayaan, semangat kesukanan dan kenangan yang tidak akan dilupakan. Majulah sukan untuk negara. Sekian, terima kasih. نحلم إنه يكون العالم أحلى ونعيش بحب ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب